Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, mari sama-sama seperti minggu-minggu yang lalu kita mulakan pertemuan kita ini dengan memohon taufik, hidayah dan pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa pun ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi cahaya yang melembutkan hati kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, cahaya yang menjadi saksi kita di hadapan Allah betapa benarnya iman dan takwa yang ada di dalam hati kita ini. Dengan doa dan niat yang demikian, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini. Allah kurniakan kita peluang dan kesempatan untuk kita meneruskan pengajian kita di dalam melihat dan memerhatikan ayat-ayat yang Allah turunkan yang mengandungi kisah-kisah tauladan untuk kita bersama. Minggu lalu kita telah membaca ayat-ayat yang menceritakan tentang asal kejadian Nabi Adam alaihi salam, betapa Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi Adam nama-nama, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menamakan perkara-perkara yang dibentangkan oleh Allah. Tetapi para malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, maha suci Engkau, kami tidak mengetahui apa-apa, kami tidak memiliki ilmu apa-apa kecuali apa yang memang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Hakim yang maha bijaksana. Itu dah kita lihat ya, betapa keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam merupakan keistimewaan ilmu. Bila Allah perintahkan Nabi Adam pula selepas itu untuk menamakan perkataan-perkataan atau benda-benda yang dibentangkan oleh Allah, maka Nabi Adam, kerana telah diajar oleh Allah, kerana dah dianugerahkan ilmu oleh Allah, Nabi Adam dapat menyebut satu persatu yang ditanyakan oleh Allah itu. Itu dah kita bentangkan minggu lepas kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita bersama. Itu ayat keberapa tuan-tuan? Surah Al-Baqarah. Cuba kita lihat sama-sama. 31 dan 32. 31 saja. Kita lihat ayat 30. Allah mengatakan, aku nak jadikan khalifah di bumi. Ayat 31, Allah ajar Nabi Adam nama-nama, kemudian Allah bentangkan kepada malaikat. Ayat 32, malaikat mengatakan, kami tak ada ilmu ya Allah kecuali yang kau ajar kepada kami. Ayat 33, bila diperintahkan kepada Nabi Adam untuk namakan perkara tersebut, maka Nabi Adam dapat menerangkan dan menyebut nama-nama yang berkenaan. Baik, kita tutup hari ini kisah Nabi Adam dengan malaikat dengan satu ayat, sebelum nanti kita pindah ceritanya Nabi Adam dengan iblis pula. Boleh tuan? Hari ini kita nak baca satu ayat penghabisan cerita tentang Nabi Adam dengan malaikat. Lepas tu nanti kita terus masuk kepada cerita Nabi Adam dengan iblis. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan
ayat 34. Ayo. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Sadaqallahul azim. Sampai situ dulu insya-Allah kalau ada kesempatan kita. Ayat 34. Wa idz qulna, dan ingatlah, perhatikanlah, hayatilah. Qulna, ketika kami berkata lil malaikah. Berkata kepada siapa? Para malaikat, ya. Dalam bahasa Arab kalau ada perkataan malaika itu ramai, plural, jamak. Orang Melayu kalau satu panggil malaikat, ya. Kalau banyak, malaikat-malaikat. Bahasa Arab perkataan malaikah tu banyak dah, ya. Kalau satu namanya malak. Malak itu satu malaikat. Kalau banyak, malaikah. Ya. Kalau malik di malak. Kalau malik apa agak-agak? Siapa yang tahu bahasa Arab sikit? Malak satu malaikat. Kalau malik, li ataupun lam baris bawah, raja. Malik, raja. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Al-Malikul Quddus, kan ada? Al-Malik. Allah tu yang maha raja, yang maha berkuasa, yang maha agung tahta dan kerajaannya, itu Malik. Al-Malik nama Allah. Kalau buang al, namanya Malik, maknanya raja. Tapi kalau li tukar jadi la, malak, satu malaikat. Boleh? Di sini Allah kata, ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat. Satu malaikat ke ramai-ramai? Satu malaikat ke ramai-ramai malaikatnya? Ramai-ramai. Sebab perkataan malaikah tu jamak, plural, ya. Apa kata Allah? Usjudu li Adam. Sujudlah kamu semua kepada Adam. Fasajadu, lalu mereka itu semua sujud. Siapa? Malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Okay? Sampai situ dulu. Baik. Pertama, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud ada dua. Dari segi bahasa, sujud maknanya tunduk. Ada dua maksud sujud. Satu, sujud ibadah wa ta'lih, sujud menyembah dan mempertuhankan. Itu seperti mana yang kita lakukan dalam solat. Kita sujud. Apa anggota badan yang wajib kita letakkan untuk kita sujud, tuan-tuan? Cuba beritahu saya.
dahi dengan hidung. Maknanya sebahagian daripada wajah. Dahi dengan hidung. Apa lagi? Dua tapak tangan. Apa lagi? Dua lutut. Apa lagi? Dua hujung jari. Baik. Bila kata meletakkan wajah di bumi sebagai sujud, dahi dengan hidung. Sebagai tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i dan kebanyakan mazhab yang lain, bila sujud kita letakkan dahi saja, hidung tak kena. Sah ke tidak sah? Mazhab Syafi'i kata tak sah sujud kita. Hidung mesti kena. Jangan solat macam budak-budak kecil pergi nursery, sembahyang kan gitu, dahinya kena, hidungnya tergantung. Tak boleh. Hidung saya pesek lah ustaz, tak sampai, mesti kena. Macam mana pun hidungnya kemek, mesti kena punya. Tak ada masalah. Bukan orang suruh kenakan sampai bibir, sampai dagu nak kena kat lantai. Tak. Bila kata letakkan wajah kita dalam sujud, dahi dengan hidung saja. Tak payah nak pucuk mulut kita di lantai, tak payah nak letak dagu kusuk-kusuk kat lantai. Macam mana? Kena kalau hidung mancung sangat, gini-ginilah hidup muka kita. Ini dengan dagu tidak, dahi dengan hidung. Maka oleh itu, bila solat pastikan dahi kita ini kena tempat sujud. Jangan bila solat sujud songkok kita kolob. Tahu songkok kolob? Songkok kolob tu tutup depan sampai tutup gini Woi, ini handsome ustaz, tutup sampai bawah, nampak garang. Macho lah sikit jadi orang lelaki ya tak? Macho tak macho, dalam solat bila nak sujud buka dahi kita. Supaya apa? Supaya sah sujudnya. Jangan sampai tidak ada langsung bahagian dahi kita yang kena tempat sujud. Itu sujud menyembah. Sujud yang kita buat dalam solat ini sujud mempertuhankan Allah, ya kan? Tapi ada sujud lagi satu, oleh kerana makna sujud ini tunduk, ada sujud takrim wa tahiyyah. Sujud menghormati dan sujud memuliakan. Bukan menyembah, bukan mempertuhankan pihak tersebut, tapi sebagai satu penghormatan. Itu juga boleh dipanggil sebagai sujud kalau kita merendahkan diri kita. Nah, agak-agak tuan-tuan, di sini bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Agak-agak sujud yang nombor 1 ke sujud nombor 2? Nombor 2. Agak-agak sujud maknanya mempertuhankan Adam ke sujud memuliakan Adam alaihi salam? Memuliakan Nabi Adam alaihi salam. Ya. Dan ini merupakan sesuatu yang kalau kita baca kitab-kitab tafsir mengatakan bahawa sujud sebagai tanda hormat itu satu kebiasaan dalam umat-umat yang terdahulu. Bila menghormati seseorang yang ada kedudukan tinggi, antara amalan untuk memuliakan dia ialah dengan bersujud. Tapi bukan sujud anggap dia Tuhan, tidak. Sujud hormat, ya kan? Sampailah kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghapuskan amalan tersebut. Dah tak boleh lagi, walaupun sujud hormat. Sebab kalau kita baca di antara kitab-kitab tafsir, ada sebagian ulama tafsir mengatakan pernah pada satu ketika bila dikhabarkan kepada para sahabat bahawa tumbuh-tumbuhan, ada makhluk-makhluk tertentu yang tunduk sujud hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pokok-pokok kurma di antaranya yang sujud sebagai hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan ada makhluk-makhluk lain
yang sujud tanda hormat kepada Tuan ya Rasulullah, maka lebih patutlah kami ini sujud hormat pada Tuan. Ya kan? Kita ni sahabat engkau ya Rasulullah. Kita ni manusia yang sama beriman, menerima engkau ya Rasulullah sebagai utusan Allah. Kalaulah makhluk-makhluk itu boleh sujud kepadamu sebagai penghormatan, bukan menyembah Nabi ya, tidak, maka lebih patut kami nak memuliakan engkau ya Rasulullah. Tapi tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak izinkan, Nabi tak benarkan. Itu di antara riwayat yang dijadikan pegangan oleh kebanyakan para ulama, mengatakan bila datang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak dibenarkan lagi menghormati seseorang dengan bersujud kepadanya. Salam cium tangan, okey. Tunduk tanda hormat, okey. Ya kan? Tetapi yang namanya sujud, tak ada para sahabat yang sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bukan niat pertuhankan Nabi, walaupun hanya dengan niat nak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau saya sebut Nabi ke Rasul ke sahut ya sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi. Sahabat tak buat. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ada satu hadis yang masyhur. Nabi mengatakan, kalaulah manusia ini ada yang diizinkan oleh Allah untuk sujud kepada manusia yang lain, nescaya aku perintahkan siapa sujud pada siapa. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis tu? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Allah izinkan ada manusia boleh sujud hormat kepada manusia yang lain, nescaya aku perintahkan siapa sujud pada siapa. Isteri sujud pada suami. Tapi Nabi kata kalau, maknanya Nabi tak izinkan, tak boleh. Tapi nak menceritakan ada hak di mana suami itu harus dihormati sebab dia merupakan suami. Isteri wajib menghormati suami, cuma jangan sampai peringkat sujud. Kata Nabi, kalau Allah izinkan, saya aku perintahkan isteri sujud pada suami. Ya kan? Jadi bila datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa syariat yang terakhir, penutup kepada sekalian syariat yang terdahulu, sudah tidak ada lagi diizinkan sujud kepada seseorang walaupun sebagai tanda hormat. Nah, mungkin kita tertanya-tanya, ya kalau kita manusia ya, yang namanya sujud tu yang kita tahulah jadi orang Islam, letakkan wajah kita, maknanya dahi dengan hidung, tapak tangan, lutut dengan hujung kaki kita. Tapi kalau dikatakan bahawa pohon-pohon itu juga bersujud mengagungkan Allah, lah macam mana pokok-pokok sujud, tuan-tuan? Cuba tengok pokok, tak ada pun yang sujud, semua tegak aja. Sampaikan bila ada sebahagian orang terjumpa gambar dalam internet, ada pokok bentuknya macam tunduk gitu. Wah, subhanallah, tu tanda pokok-pokok sujud. Tak, pokok itu kejadian yang lain daripada manusia. Manusia sujud diajar oleh Nabi, caranya sallallahu alaihi wasallam, caranya seperti mana yang kita buat dalam solat, itu sujud bagi manusia. Tapi makhluk yang lain kejadiannya tak sama macam manusia. Mana pokok ada kepala macam kita, mana pokok ada tangan macam kita, mana pokok ada lutut macam kita. Bila dikhabarkan pohon-pohon juga bersujud kepada Allah, dia bersujud, kita percaya. Caranya tidak kita ketahui, wallahu a'lam. Begitu bila dikhabarkan malaikat disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Adam alaihi salam, fasajadu, lalu malaikat-malaikat sujud. Yang namanya otak manusia ya, yang tidak akan terbayang, tertanya-tanya, wah, malaikat tu sujud macam mana ustaz ya? Ya kan? Ada hadis cerita malaikat Jibril itu ratusan kepaknya. Wah, ada kepak. Pastinya malaikat itu rupanya bukan seperti manusia dan makhluk lain. Manusia rupa macam kita ini. Macam mana ya malaikat sujud bentuknya? Tuan-tuan, apa jawapan kita kalau ditanya?
Agak-agak nak jawab apa? Siapa pernah nampak malaikat sujud? Cuba saya nak tengok. Tak ada pula berani mengaku pernah nampak malaikat sujud. Malaikat sujud macam mana? Hanya diketahui oleh Allah. Kita tak tahu. Pokoknya bila dikhabarkan malaikat sujud, kita percaya tak? Percaya. Mana tuan tak pernah nampak malaikat sujud kok percaya? Percaya. Kenapa? Sebab disebut Allah dalam Al-Quran. Saya orang beriman percaya dengan kitab yang diturunkan oleh Allah. Allah kata malaikat sujud, percaya malaikat sujud. Macam mana caranya? Tak penting. Tak penting saya nak tahu malaikat sujud macam mana. Yang penting malaikat sujud. Okey tuan. Okey? Nah. Tuan-tuan ya, bila cakap tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, kata Allah dalam salah satu ayat mengatakan bahawa kami menceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah dan cerita. Dalam Quran, Allah kalau sebut sesuatu ayat ada mengandungi kisah, cerita, Allah kata cerita yang aku sampaikan, yang aku wahyukan itu sebaik-baik cerita. Tapi kalau kita baca Al-Quranul Karim, banyak ceritanya ringkas-ringkas. Ya kan? Tak ada detail perincian, no specifics. Allah cerita malaikat tu sujud. Sujud sudah, malaikat. Allah tak ceritakan malaikat sujud macam mana. Allah tak cerita pun malaikat sujud di mana, masjid mana malaikat sujud tunduk hormat pada Adam, tak ada. Langit nombor 1 ke, langit nombor 2 ke, dalam syurga mana ke, kat dunia ke, ada Allah cerita? Tak. Bila Allah tak cerita, penting tak? Yang penting kita percaya apa yang Allah sampaikan. Untuk kita ambil iktibarnya, pengajarannya. Sebab itu kisah yang disampaikan oleh Allah dalam wahyu Al-Quran tu kisah sebaik-baiknya. Tapi jangan selalu ikut-ikut sangat, nak tahu itu, nak tahu ini, nak tahu perinciannya, nak tahu detailnya, susah kita nanti. Ya kan? Kadang-kadang ada kisah yang ringkas dalam Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang Nabi terangkan, ada perinciannya sikit, iaitu kita terima sebab diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kalau ada perincian tertentu, Quran tak sebut, hadis pun tak ada, ya sudah, tak penting untuk kita tahu. Hang tuah itu, Allah yang beri kekuatan pada hang tuah itu kan kerisnya. Apa nama keris dia tu? Wah, tahu. Taming sari, ya kan? Bila ada taming sari, kebal dia, ya kan? Penting tak kita nak tahu taming sari tu beli kat mana? Mustafa Center ke? Ada? Siapa yang buat? Betapa kat gua 7 bulan dapat tiba-tiba jin datang jembalang kasih, ha ni keris taming sari wahai hang tua. Kita pun malas nak tanya, fikir buat apa? Ya kan? Begitu dengan kisah dalam Al-Quran, sebaik-baik kisah kata Allah. Sebab dia memberikan hidayah, petunjuk, pengajaran kepada kita. Ada benda yang tak ada perinciannya, sudah kita berhenti. Kalau Nabi SAW ceritakan, kita terima. Tak ada, sudah. Nanti kita korek yang macam-macam. Dalam cerita Nabi Adam nanti kita lihat, ada beberapa contoh. Cerita macam-macam. Ya? Mana yang boleh pakai, mana tak boleh pakai, mana yang terpulang kita nak pakai ke, tak nak pakai ke, nak percaya ke, tak nak percaya, terpulang. Ada perinciannya, nanti kita akan lihat satu persatu insya-Allah. Fasajadu, lalu malaikat semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba, kata Allah. Aba maknanya enggan, refused, tak mau. Illa, kecuali iblis dia tak mau. Aba, tak nak ya Allah. Wastakbara, dan dia merasa besar diri, sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia itu termasuk dalam golongan yang kafir kepada Allah. Baik, soalan pertama, siapa itu iblis? Apa asal usul iblis?
Allah cerita tak agak-agak? Kalau Allah tak ada sebut langsung, kita pun tak nak tahu asal usul dia, ya kan? Buat apa nak tahu? Iblis tu termasuk asal orang Jawa ke, orang Bugis ke, orang Banjar ke, orang Boyan ke, tak penting, ya kan? Tapi para ulama bila menafsirkan ayat ini, mereka membicarakan dan membincangkan antara perkara yang dijadikan perbincangan para ulama, iblis itu asal usulnya apa. Maka kita akan baca, kita akan lihat ada sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa iblis itu asalnya daripada kalangan malaikat. Sebelum dijadikan Adam, sebahagian pendapat ahli tafsir mengatakan sebelum Nabi Adam dijadikan, wah, iblis itu taat menyembah Allah, taat melaksanakan perintah Allah, sebahagian daripada malaikat. Tapi kemudiannya dia melakukan keingkaran dan kedegilan kepada Tuhan. Bila dijadikan Adam alaihi salam, disuruh tunduk hormat kepada Nabi Adam, dia tak nak tunduk. Aba, dia enggan, wastakbara, dan dia merasa sombong. Dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, Allah menceritakan iblis menyebut apa depan Tuhan? Iblis mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, macam mana aku nak tunduk hormat dengan Adam? Kau jadikan aku daripada api, sedangkan kau jadikan dia hanya daripada tanah. Api dengan tanah, siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah? Siapa lebih tinggi, api dengan tanah? Api. Api kalau menyala naik ke atas, betul tak? Mana ada api menyala ke bawah? Api naik. Because heat goes upwards, ya kan? Api naik atas. Tapi tanah, yang namanya tanah tu di bumi, di lantai, tempat pijak, tempat baring, ya kan? Bumi, tanah itu tempat hamparan. Api itu yang naik ke atas. Kau jadikan kami daripada api, kau jadikan dia daripada tanah. Mana layak kami yang atas tinggi ini nak tunduk dengan yang rendah itu? Itu kata Allah dalam surah Al-Baqarah ini. Kata Allah, wastakbar, dia merasa bangga dan besar diri. Wa kana minal kafirin, dan termasuklah iblis itu daripada golongan mereka yang kufur. Nah, jadi ada pendapat ahli tafsir golongan pertama mengatakan iblis itu asalnya malaikat. Ayat ini dijadikan dalil. Kenapa ya? Sebab perkataan illah, kecuali. Tonton, lihat ya, sama-sama. Fasajadu. Nampak tak? Tak nampak? Halus sangat. Tak apa, cuba. Yalah, yang nampak lah ya. Tak nampak minta maaf lah ya. Fasajadu. Fasajadu. Lalu mereka semua sujud. Mereka tu siapa? Malaikat. Illa. Apa makna illa? Kecuali, melainkan. And all of them sujud except, kecuali iblis. Iblis. Okay? Tonton, bila kita kata illa, kecuali, benda yang kecuali mestinya asalnya adalah sebahagian daripada kumpulan yang besar mula-mula tu. Sebab itu datang kecuali. Sebagai contoh, kalau orang kata gini, bila cikgu masuk kelas, satu kelas bising, budak-budak. Cikgu masuk lambat, apa lagi? Melonjak, ketawa, gurau, musik, ya, bising satu kelas. Cikgunya lambat. Bila masuk saja, gurunya tengking, maka semua pelajar dalam kelas itu terdiam, kecuali si Osman. Ada kecuali kan? Kecuali Osman. Maknanya semua orang diam, Osman tak nak diam. Betul tak?
Bila kita kata kecuali, maknanya Osman tu asalnya termasuk kelas itu ke ataupun tak termasuk? Termasuk. Sebab itu ada kecuali. Kecuali kan kita keluarkan satu daripada kumpulan asal yang ramai, yang dia tu asal dalam kumpulan tersebut. Nampak tak? Tak mungkin ya kita kata, tak masuk akal, bahasa kita salah. Kalau kelas itu ada 30 orang, bising, cikgu datang, diam, maka terdiamlah seluruh ataupun semua pelajar dalam kelas tadi kecuali Osman. Tak masuk akal kalau Osman tu kelas sebelah. Kalau kelas 30 orang tu tak ada satu budak pelajar pun nama Osman, dia kata maka terdiamlah semua kecuali Osman. Logik tak? Tak logik. Bahasa kita salah. Kalau Osman bukan dalam kelas tadi, Osman kat kelas sebelah, ya kan? Perkataan kecuali kita keluarkan satu orang daripada asal kumpulan dia. Boleh faham tak tuan? Contoh lagi lah. Bagusnya Pak Ali tu, anaknya 9 orang, semuanya menjadi, semua masuk universiti, semua jadi orang yang berguna dalam masyarakat, kecuali si Etun seorang. Kenapa si Etun? Oh, dia tak pergi sekolah, malas, hidupnya porak-peranda, nyusahkan orang, sampai mak bapaknya meninggal pun bawa hati dengan sebab dia. Katalah sebagai contoh. Kecuali Etun, maaf kalau ada yang nama Etun Jaya, ini cerita aja. Bagusnya Cik Ali tu, 9 orang anaknya semua menjadilah, semua orang berguna, kecuali Etun seorang tu. Maknanya asalnya Etun tu termasuk 9 ke tidak? Masuk. Kecuali. Kan tak masuk akal, salah bahasa kita kalau kita kata bagusnya Cik Ali tu, anaknya 9 semua menjadi, semua orang berguna, kecuali si Etun. Etun tu siapa? Etun tu anak Mak Timah blok sana. Kan tak kena kecuali. Kataan kecuali ilahnya tu tak kena. Nampak tak tuan? Ya? Baik. So kita tengok kat sini, kata Allah, qulna lil malaikati isjudu. Kami, kata Allah, kami perintahkan malaikat semua, sujudlah kalian. Fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali si iblis seorang, ataupun satu ekor ni, bukan kata seorang, bukan orang. Ada satu iblis ni tak mau, sombong dia. Nampak tak? Jadi berdasarkan ayat ini, perkataan illa, kecuali, menunjukkan iblis itu asalnya sebahagian daripada malaikat. Ya kan? Itu satu pendapat. Lepas tu datang lagi riwayat-riwayat yang lain, walaupun riwayatnya bukan riwayat yang kuat, bukan riwayat yang sahih, tapi ada riwayat mengatakan dulu ya, iblis ini asalnya memang taat pada Allah. Iblis ini dulu, ya Allah, dengan malaikat-malaikat yang lain memang mentaati perintah Tuhan. Sampailah akhirnya datang perasaan bongkak, megah dan sombong dalam diri dia, maka dia tidak mahu sujud melaksanakan perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam. Nampak tak? Tapi ada pendapat tafsir yang kedua. Ada golongan ahli tafsir yang kedua mengatakan tak, iblis ni bukan salah satu daripada sekalian banyak malaikat. Dia makhluk lain. Dia bukan grup malaikat pun asalnya. Kenapa? Sebab Allah kata dalam ayat Al-Quran ada menyebut bahawa malaikat itu tidak mengingkari perintah Allah. Malaikat itu kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah sendiri berfirman mengatakan, malaikat-malaikat itu tidak ingkar kepada perintah Allah. Apa saja Allah suruh mereka akan laksanakan. Mana mungkin iblis itu sebahagian daripada malaikat, sedangkan malaikat kata Allah semuanya tak pernah ingkar apa pun. Bila ada satu namanya iblis ingkar, ingkarnya bukan kecil-kecil tuan. Besar punya degil ni.
Sampaikan bila ditegur, dimarah oleh Allah, tak nak taubat. Allah terus bersumpah, ya Allah, kalau memang aku ni kau dah suruh keluar daripada syurga sebab aku buat salah, tak nak sujud, tak nak hormat dengan Adam, sudah aku sumpah ya Allah, sampai kiamat akan aku sesatkan Adam dengan anak cucunya. Kan besar punya degil. Kalau degil macam gitu, macam mana mungkin iblis tu adalah asalnya malaikat? Nampak tuan? Allah dah kata malaikat tu tak akan engkar kepada perintah Allah. Satu dalilnya. Dalil kedua, dalam ayat Al-Quran juga ada difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan iblis itu kana minal jin. Jelas tak suaranya ni? Masih jelas? Kana minal jin. Iblis itu asalnya daripada jin. Allah yang kata demikian. Jin dengan malaikat sama tak tuan? Lain. Lain. Malaikat dijadikan daripada cahaya. Jin Allah jadikan daripada api. Kan lain. Jin sebelum dijadikan manusia, ada nas menyebut jin itu yang menghuni dunia. Bumi ini penghuninya asalnya jin. Tapi jin itu buat kerosakan, habis musnah bumi ini, hancur porak-peranda. Sebab jin ni lebih banyak degil daripada taatnya. Wah, saya cakap ni jin dengar tak? Pedulilah dia dengar ke tak dengar ke. Tapi tak ada nas mengatakan bahawa sebelum dijadikan manusia, malaikat itu termasuk penghuni ataupun khalifah di bumi. Tak ada. Yang menghuni bumi, dunia ini ialah jin, bukan malaikat. Jadi malaikat lain, jin lain. Kata Allah, kana minal jin. Iblis itu asalnya daripada jin, bermakna bukan daripada malaikat. Nampak tak? Ya? Yeah? Allah, Ustaz bingung lah, peninglah kepala saya. Okeylah kalau kita terimalah iblis tu bukan asalnya malaikat. Asal malaikat tak mungkin engkar, iblis engkar. Okeylah iblis tu kita kata bukan asal daripada jin, sebab jin tu asalnya penghuni di bumi. Jangan tanya bentuk dia macam mana ya. Oh Ustaz, agak dinosaur tu jin ke? Jangan tanya saya. Sampai nanti ada saintis jumpa tulang-tulang, dia kata, oh rupa-rupanya dinosaur ni jin. Itu saya tak nak masuk campur. Ya. Bingunglah Ustaz. Okeylah kalau kita kata jin itu, iblis itu bukan daripada malaikat, sebab malaikat bukan penghuni bumi sebelum dijadikan manusia. Penghuni bumi ini ialah jin. Allah pun katakan minal jin, dia itu daripada asal jin. Habis yang illa ni macam mana? Illa ni macam mana? Kan kita kata illa, kecuali, menunjukkan benda yang dikecualikan itu asalnya dalam grup tadi, dalam kumpulan tadi, baru kena illanya. Ajah, bingung tak Jah? Nampak kan? Nah, maka ada ulama yang mengatakan bahawa malaikat iblis itu bukan daripada malaikat. Dia kata illa kat sini bukan maknanya kecuali. Bahasa Arab illa ni ada dua. Satu illa sambung, satu illa putus. Satu istithna muttasil, satu istithna munqati'. Illa kalau sambung maknanya kecuali. Tapi dalam bahasa Arab kadang-kadang illa bukan makna kecuali, maknanya tetapi. Illa bukan satu makna. Belajar bahasa Arab dia tahu illa ini biasanya maknanya kecuali. Tapi kadang-kadang orang Arab bila gunakan illa bukan makna kecuali, maknanya tetapi. Okeylah Ustaz, kalau kita pakai terjemahan tetapi, maknanya ayat ni macam mana? Ayatnya begini. Allah memerintahkan kepada malaikat, lalu malaikat semua sujud. Tapi si iblis bila diperintahkan pada dia, dia tak nak sujud. Nampak tak? Bukan kecuali. Saya ulang lagi.
kami perintahkan kepada malaikat. Malaikat semua sujud. Tapi si iblis itu bila diperintahkan dia tak mau. Sombong dia. Nah, jadi tak timbul masalah malaikat iblis itu termasuk daripada kalangan malaikat. Boleh tuan? Faham tak perbincangannya? Mudah-mudahan faham. Saya sebutkan ini bukan apa, supaya kita melihat betapa khazanah ilmu dalam agama kita itu Masya Allah kaya. Para ulama bila bincang itu bukan bincang main-main, bukan bincang permukaan cetek ilmu, tidak, mendalam mereka bincangkan. Sampaikan perkataan illa sahaja boleh timbul berbagai pendapat yang berbeza. Nah, okeylah Ustaz, jadi kita sekarang ni macam mana ya? What's the bottom line? Kata bottom line lah. Saya cuba ikut Ustaz terangkan, saya tak faham jugalah. Bingung lah saya Ustaz. Cucu dah 18. Yang boleh faham, Alhamdulillah. Ya kan? Daripada satu ayat, kita lihat ulama' boleh punya pandangan yang berbeza. Dia tidak salahkan dia, yang sana pun tak salahkan yang sini. Masing-masing menulis, keluarkan pandangan. Sudah, tak ada masalah. Kita yang baca ni pula nak gaduh. Apa benda kita ni? Ya kan? Nah, untuk memperkayakan pengetahuan kita. Tapi akhirnya yang kita nak bawa balik jadi pegangan kita apa? Terpulang tuan-tuan. Tuan-tuan nak pegang dengan pendapat yang itu boleh, nak pegang dengan pendapat yang ini boleh. Tuan-tuan nak pegang dengan pendapat kata iblis itu asalnya malaikat, tapi kemudian dia ingkar. Boleh, pasal ada ulama kata dia macam tu. Tuan-tuan nak percaya pula dengan pendapat mengatakan malaikat ni, iblis ni bukan daripada malaikat, dia makhluk lain. Sebab itu dia boleh degil, malaikat tak boleh degil punya. Terpulang tuan-tuan. Bagi saya ini bukan pokok akidah kita. Tak jadi kafir kita ini, naudzubillah. Tak jadi kafir, tak gugur iman kita kalau kita nak percaya iblis tu daripada malaikat ke ataupun iblis bukan daripada malaikat. Terpulang kita. Yang lebih penting kita nak faham betapa Allah tunjukkan satu contoh, ada makhluk namanya iblis yang akhirnya dilaknat oleh Allah. Kenapa sampai begitu sekali? Sebab engkar kepada perintah Allah. Apa punca sampai dia engkar? Suruh sujud tak nak sujud, puncanya apa? Sombong dalam dirinya. Nampak tuan? Okey. Siapa nak kata iblis daripada malaikat asalnya? Siapa nak kata iblis tu bukan daripada malaikat asalnya? Habis yang ramai-ramai tak angkat tangan ni apa? Iblis ada ke tak ada? Ada. Okay. Terpulang. It's not critical to us in our iman. Sama ada kita nak kata iblis tu asalnya malaikat ataupun bukan. Jadi lepas cerita iblis, keturunannya namanya syaitan. Tak pentinglah kita nak kata Pak Setan, kau ni asalnya jin. Pak Setan, kau ni asalnya malaikat. Tak penting. Yang penting Allah jadikan kita ini sebagai musuh. Dan saya kerana nak menjadikan diri saya beriman kepada Allah, saya kena berwaspada selalu. Saya tidak akan tunduk pada bisikan engkau wahai syaitan. Sebab Allah jadikan engkau sebagai musuh kepada aku. Nampak tak? Kita cakap ni syaitan dengar tak? Peduli. Fasajadu illa iblis, semuanya sujud, tapi iblis tak nak sujud. Aba wastakbar, sombong dia, merasa besar dirinya, maka termasuklah dia dalam golongan yang kafir. Nah, satu lagi persoalan, kafir ni maknanya apa bagi iblis ni? Engkar. Bukan kafir tak beriman, bukan kafir tak percaya. Kalau manusia kita kata dia tu kafir, maknanya dia tak percaya kan. Tapi iblis percaya tak ada Allah? Percaya. Boleh berbual lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tak ada pun sikit cerita iblis mengatakan, ya Allah kau bukan Tuhan aku. Tak ada. Cuma degil aja. Degil. Itu kafir bagi iblis begitu. Ya, baik. Lalu kemudian kita sambung ceritanya. Dah isyak ke? Hampir. Belum lagi. Lagi 5 minit. Bila nak khatam tu kan. Kemudian waqulna, ayat keberapa tu? Ayat 35. Boleh? Waqulna, dan kami berkata lagi. Kami ini siapa? Allah. Qulna, and we said, dan kami berkata. Allah tu berapa ramai? Saya tanya, Allah tu ada berapa ramai? Qul huwallahu ahad. Kalau Allah satu, patutnya lalu aku berkata ke, lalu kami berkata. Deng deng deng. Tuan-tuan tidur tak? Tak. Okey, alhamdulillah. Dalam ayat ni waqulna, na dalam bahasa Arab itu kami, and we said, dan kami berkata. Baik. Allah satu ke berapa ramai? Satu. Tanpa ragu-ragu kita kata Allah satu. Kalau Allah satu, bila Allah berkata sesuatu, patutnya aku berkata ke, kami berkata. Sepatutnya I said ataupun we said. I said, aku berkata. Aku kan satu. Kalau kami bukan satu. Tak? Angguk tuan. Angguk. Allah satu ke berapa ramai? Habis macam mana? Okey. Dalam bahasa Arab sekali lagi, bila kata kami, itu ada dua maksud. Percakapan orang Arab biasalah, common speech biasa. Kalau kata kami, menunjukkan ada lebih daripada satu. Kalau kata kami ni orang-orang Yishun, maknanya mungkin 2, 3, 4 kami. Kalau seorang kata akulah, itu biasanya begitu. Tapi dalam bahasa Arab juga, perkataan kami kadang-kadang bukan menunjukkan bilangan, bukan menunjukkan ramainya, tidak. Tapi perkataan kami itu digunakan untuk satu, tetapi agung dia, besar dia, tinggi, mulia dia. Dalam ayat ini kami itu siapa? Allah. Jadi Allah satu ke ramai? Satu. Kenapa gunakan kami? Kebesaran dan keagungan Allah. Macam bahasa, kalau orang Melayu lah, bahasa raja, bahasa sultan, kan begitu. Sultan tak cakap saya. Mana? Saya tu orang biasa cakap saya. Sultan cakap apa? Beta. Beta tu bahasa khusus menunjukkan kedudukan sebagai sultan. Saya pernah dengar ada raja, ada sultan sebagai menggunakan perkataan kami. Ada sultan kadang-kadang bila bercakap dengan perkataan kami, padahal dia satu. Kenapa kami? Tunjukkan kedudukan dia sebagai raja, ya kan? Di sini waqulna, kami maknanya Allah itu satu tetapi maha agung. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Makhluk ini semua dikumpulkan, semua sekali. Manusia ke, haiwan ke, jin ke, malaikat, semua kalau kumpul ramai-ramai semua sekali, daripada asal makhluk pertama sampai makhluk yang terakhir, kalau kumpulkan dibandingkan dengan Allah, siapa lagi hebat? Siapa lebih besar? Allah. Sebab itu Allah layak tak menggelarkan dirinya kami? Allah berapa? Lalu kami berkata, dan kami berkata, ya Adam uskun anta, wahai Adam. Uskun, bukan uskut. Uskut apa? Uskut. Kalau orang tengok cerita Piramli dia tahu. Uskut, diam. Tapi ni uskun. Uskun macam buah sukun je Ustaz. Uskun maknanya tinggallah engkau, tinggallah, menetaplah. Anta,
engkau tu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Wa zawjuka, dan istrimu. Istri siapa? Adam. Namanya siapa? Hawa. Allah suruh tinggallah engkau dan istrimu itu. Tinggal di mana? Alamatnya apa? Al-Jannah, di syurga. Sudah Isya? Lagi 1 minit? Boleh. Tuan-tuan, Ustaz ni sakit ke tak sakit ni? Allahu Akbar. Allah Maha Agung. Keramatnya ilmu, tuan-tuan, subhanallah, kalau orang dapat tahu, dapat rasakan. Kerana ilmu, orang sakit boleh jadi sihat tahu. Tapi balik rasa sakit juga nanti. Wa qulna li Adam uskun. Ini biasa di dalam ayat tadi. Adam uskun. Uskun. Anta. Apa makna anta? Engkau. Yaitu Adam kan? Tinggallah engkau. Wa zawjuka. Wa zawjuka. Dan istrimu. Wa zawjuka. Al-Jannah, syurga. Isteri Nabi Adam siapa namanya? Hawa. Kalau orang Melayu kata Hawa, ialah Hawa pun Hawa lah. Hawa dalam bahasa Arab. Allah perintahkan, "Hai Adam, sekarang engkau dengan istrimu itu pergi tinggal dalam syurga." Ada masalah tak tuan kat sini? Tuan-tuan biasa ataupun pernah tak dengar cerita tentang Nabi Adam? Daripada kecil kan dah pernah dengarkan cerita Nabi Adam kan? Nabi Adam dijadikan oleh Allah punya isteri, punya pasangan namanya Hawa. Tuan-tuan cuba ingat balik cerita yang tuan-tuan biasa dengar ataupun pernah dengar tentang Adam dengan Hawa ini. Dengan ayat ni agak-agak ada masalah tak? Ada tak yang tak kena dengan cerita tuan-tuan ingat dengan ayat ni sebut? Siapa nak cuba? Saya pun daripada kecil memang biasa dengar. Pergi ngaji Quran, untuk guru ngaji pun ada cerita pasal Nabi-Nabi. Belajar sekolah agama dulu, pagi sekolah Inggeris, petang sekolah agama pun dengar cerita pasal Nabi-Nabi. Tapi lama-lama kemudian bila baca Al-Quran, ada yang tak kena cerita yang biasa saya dengar dulu dengan ayat ni. Agak tuan-tuan siapa nak cuba agak? Apa yang tak kena? Ayat ni kata, "Wahai Adam, sekarang engkau dengan istrimu pergi tinggal dalam syurga." Ya kan? Lepas tadi malaikat disuruh sujud pada Adam, malaikat pun sujud. Settle dah. Tapi iblis bila disuruh sujud, dia tak nak sujud. Sampai Allah kata, "Keluar engkau daripada syurga." Itu dalam ayat surah lain. Keluar engkau daripada syurga. Dilaknat oleh Allah. Habis. Iblis pun dah keluar daripada syurga. Kata Allah, "Nah sekarang engkau dan istrimu sekali tinggallah dalam syurga." Ada masalah tak? Ya? Mana datang isteri dia? Cerita yang kita pernah dengar pasal Adam dengan Hawa ni macam mana? Saya nak dengar tuan-tuan, cerita dia macam mana asal? Yang tuan-tuan biasa dengar lah. Daripada tulang rusuk. Katanya, oh cepat-cepat jangan katanya. Ya kan? Daripada tulang rusuk Adam kan? Tuan-tuan pernah dengar tak ceritanya Nabi Adam itu bila tinggal dalam syurga sunyi dia? Pernah dengar tak? Sunyi. Nak makan apa boleh, semua cukup lengkap. Tapi macam tak lengkap juga. Pasal apa? Tak ada member, tak ada teman.
Sampai kemudiannya dalam syurga, lepas Nabi Adam sunyi, Allah pun jadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam itu seorang wanita sebagai isteri, namanya Hawa. Ada kisah yang lain lagi, tuan-tuan kalau pernah dengar. Nabi Adam itu bila dah kesunyian, satu masa dia tertidur. Bangun-bangun tidur, tengok kat sebelah ada perempuan. Wey, syukur. Sunyi ni, keseorangan, tidur dalam syurga. Pernah dengar tak cerita ni? Siapa pernah dengar? Saya cuma nak tengok siapa pernah dengar cerita. Bangun-bangun tidur, ada, Allah jadikan daripada tulang rusuknya tadi ada seorang wanita menjadi isteri. Ayat ni cakap apa? Masa mula disuruh masuk syurga dah ada isteri belum? Ayat ni. Wahai Adam, sekarang kau tinggallah dalam syurga. Kalau kita baca ayat tu sambungan kata, kamu berdua, wakula minha, kamu berdua Adam dengan isteri, kamu berdua nak makan apa, makanlah yang enak-enak, nak nikmati apa, nikmatilah kamu berdua. Masuk syurga dah ada isteri belum? Habis yang cerita selama ni kita dengar, masuk syurga kan kata orang Jawa ya, dewean, sorang-sorang sunyi. Sampai kemudian Allah berikan isteri dalam syurga. Nah, siapa kata Hawa bila Nabi Adam mula masuk syurga dah ada? Janganlah malulah, saya tak potong markah lah. Siapa kata dah ada isterinya bila masuk syurga mula-mula? Siapa yang kata belum ada ustaz, Nabi Adam masuk sendiri dulu? Wah, yang lain tak pasti ni. Macam mana tuan-tuan? Jawapannya begini. Minggu depan kita datang dating lagi, ada jawapan. Alang-alang panjang cerita ni. Nak alang-alang macam mana? Allah. Tapi kalau tak sebutkan, nanti kalau ada pendek umur, na'udzubillah, mati kempunan, cerita tak habis. Ya? Macam mana tuan-tuan? Sikit ajalah ya. Sikit aja. Nanti minggu depan kita sambung huraikan lebih lanjut lagi. Ulama beza pandangan. Macam tadi, cerita iblis tu asal malaikat ke bukan malaikat? Dua pandangan. Ada pandangan mengatakan tak, Nabi Adam daripada mula masuk syurga memang dah ada dengan isteri. Dalilnya ayat ini. Tak ada dalam Quran ayat-ayat yang lain, tak ada, kita carilah. Dalam Quran tak ada ayat yang cerita pasal Nabi Adam, menceritakan Nabi Adam masuk syurga seorang, dalam syurga Nabi Adam alaihi salam rasa kesunyian, lepas itu baru Allah kasih isteri dalam syurga. Tak ada ayat Quran kata macam tu. Yang ada, Allah perintah masuk syurga sekarang berdua. Tapi ada ulama kata Nabi Adam masuk syurga seorang, sunyi, lalu tertidur, bangun-bangun tidur ada isteri, Allah jadikan daripada tulang rusuknya. Mana dapat cerita itu? Subhanallah, ada riwayat hadisnya, tapi bukan cerita daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam At-Tabari, Ibnu Asakir dan 2-3 orang imam hadis yang lain, kisahnya daripada beberapa orang sahabat Nabi, antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi yang menceritakan bahawa kisah Nabi Adam macam tu. Nabi Adam masuk syurga, sunyi, sorang-sorang, kemudian tertidur, bangun tidur, tengok dah dijadikan oleh Allah ada isteri. Jadi ada riwayat itu. Ada ayat ini. Nak buat macam mana? Terpulang. Nanti insya-Allah minggu depan saya akan bincangkan satu konsep dalam ilmu tafsir, namanya kisah-kisah Israiliyat. Ada kena-mengena tentang kisah Nabi Adam dan juga Hawa dalam syurga. Jadi sebagai pegangan untuk satu minggu ini, mudah-mudahan sampai kita jumpa minggu depan, terpulang tuan-tuan. Nak percaya, nak pegang dengan cerita yang mengatakan Adam itu masuk syurga sendiri dulu, dalam syurga baru dapat isteri, terpulang. Sebab ada ulama kata macam tu. Tuan-tuan yang nak kata tak, masuk syurga daripada awal masuk memang dah berdua, pun boleh. Habis Ustaz Patris pegang yang mana?
Kalau saya peribadi, saya pegang yang ini, kata bila masuk syurga dah ada isteri. Habis hadis tu macam mana? Minggu depan boleh? InsyaAllah minggu depan mudah-mudahan kita diperkenankan oleh Allah, dipanjangkan umur dalam keimanan dan ketakwaan dalam hati kita. Mudah-mudahan kita akan sambung cerita dan kisahnya dengan izin Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.